Okey, hari ni aku nak tunjuk satu mesin basuh Panasonic inverter. Berapa orang makan? Dia punya masalah ni nak spin tu dia keluar U12. Sekarang ni aku set pada spin, nampak. Dia keluar U12. Benda ni mudah je. U12. 13.5 kilo. Okey. Yang ni kita buka dah dia punya cover atas tu. Buka, lepas tu terus mugi dekat dia punya sensor. Panasonic ada sensor macam ni. Mu cabut je sensor tu. Okey, mu tukar sensor tu. Biasanya memang sensor tu yang bermasalah. Okey, ni ambil yang baru. Mu letak di situ. Mu pasang balik. Plug and play je. Benda ni memang mudah sangat. Buat je selagi boleh. Okey. Ni cover dia aku pasang ni. Ni belah depan dia. Bukan dengan PC box dia tu. Okey, ni aku test dulu tengok. Hidup ke, tak hidup ke, aku test dulu. Okey, aku test spin terus lah. Tak. Pasal masa spin dia jadi U12. Okey, kita tengok dalam tu musing tak musing. Kita tengok dulu. Okey, beres dah. Okey, dah musing dah tu. Benda tu rosak. Musing dah. Ini sensor pintu dia. Patutlah tengok dia punya U12 tu kan. Dia kata untuk rapatkan pintu. Rajin sikit, gosok-gosok. Gosok pintu dia. Sensor dia. Gosok belah-belah depan. Dah kerja sekejap sangat. Gosok-gosok, buat je selagi boleh.